Ketua hakim negara akan dibicarakan di hadapan Allah di akhirat nanti. Kerja yang paling mahal gaji kerja hakim. Faham tak? Kerja gaji murah tukang rumah. Nampak tak? Kerja kontrak gaji lain-lain. Pasal apa? Pasal hakim ni payah nak cari orang pijak macam ni. Nak kerja rumah batu ramai orang boleh. Bangla boleh. Masuk pagi pukul 9, sekilo batu. Jatuh kat pinggang. Tong 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 sampai pukul 6 petang. Sampai bekok tangan-tangan. Sekilo paku. Faham tak? Paku di kayu. Berapa gaji? Sebulan 1,500. Pagi sampai petang kata. Ketua hakim negara masuk, masa dia masuk dia kata, "Tung." Berdiri, "Selamat pagi Yang Arif." Betul tak? Dia pun duduk. Pakai kulit naka. Habis bicara dah 10 minit. Dia kata dengan cukur dia, "Aku ada tak?" "Tak ada." Dia pun balik. Minggu 2 kali kerja. Gaji 40,000. Betul tak? Dah ada kira. Hakim pun akan dibicara di mahsyar nanti. Dalam mahkamah Allah sendiri menjadi hakim. Tangan dan kaki menjadi saksi. Maksud ni boleh kemper bawah. Ni kita cerita orang besar-besar. Orang kecil-kecil tak usah fikir. Memang berat tau.